Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Rindulah design ke depan ni. Saya selalu kat belakang ni kan. Ini saya design ke depan. Boleh tak bagi satu ketikan dengan suara? Okey, so saya perkenalkan dia. Mungkin ada yang baru kat sini. Nama saya Aidil, business partner saya Nana. Ditaja dalam perniagaan yang hebat ni oleh upline saya, Founders Platinum Nadia Azizi, dan dipantau terus oleh Founders David Diamond Abang Harun. Saya juga bukan untuk bagi sahabat saya. Okey, yang you all pun dah tahulah saya hari nak cerita pasal E-Spring. Tapi hari ni saya tak nak present pasal E-Spring. Boleh tak? Macam mana? Ada orang macam, kenapa? Masa saya hari ni, saya tak nak present pasal E-Spring, tapi saya nak kita berborak pasal E-Spring. Boleh tak? Apa beza dengan berborak pasal E-Spring? Kalau berborak tu, you all kena ada komunikasi dua hal dengan saya lah. Boleh? Ini tajuk saya hari ni lah. Boleh tutupkan lampu. Saya nak tanya anda lah, adakah air minuman anda selamat? Yang dari E-Spring tu, terus bagi pulang dekat orang yang tak pakai E-Spring. Tak apa, yang mana dari E-Spring pun, you boleh refresh balik. Ambil poin-poin saya hari ni untuk you sharekan kepada kawan-kawan dengan you punya family. Boleh? Okay. So, kita kena tahu tau, air kita ni datang daripada empangan, dia akan lalu kita punya water treatment system, betul tak? Tapi you all confident tak dengan kita punya water treatment system kita yang dekat mana? Dekat Semenyih. Kenapa kita punya dekat Selangor ni tak ada air? Itu dia persoalan ni. Kenapa? Orang Selangor, mana ada orang Selangor sini? Kenapa? Dah tak mengaku lah orang Selangor. Kenapa selalu kadang-kadang tak ada air, kenapa? Tak tahu kan? Tapi lalu sebelah sungai ada air, tapi tak sampai kita, kenapa? Sebab water treatment system kat Semenyih ni tutup. Sebab apa tahu? Sebab kita kena tahu water treatment plant ni dia tak boleh tapis semua benda kotor ataupun chemical. Kadang-kadang dia tutup sebab ada tumpahan ataupun ada dia orang detect lah certain chemical yang dia orang tak boleh tapis. Terlalu banyak sangat daripada kilang sebagainya. You bayangkan kita punya sumber air daripada Semenyih dam tu nak pergi dekat water treatment plant ni, you tahu tak kat mana? Siapa tahu? Water treatment plant kita ni kat mana? Kat Putrajaya. Jauh tak? Jauh. Maksudnya daripada sana ke sini tu dah lalu perumahan, lalu kilang, macam-macam benda dah masuk dekat dalam kita punya sungai kita. Okay. So kita tengok pula dari segi pipe kita. Sekarang ni kita tak nampak tau pipe bawah tanah kita macam kata apa? Kita just rasa macam indah je, nampak macam cantik je. Tapi kalau lah dalam dia punya pipe tu macam ni, ini dah hakikat je lah. Saya pun tak tahu benda apa ni. Nampak macam karat kan, tapi kalau benda lain pun macam benda juga. Ini kan, ada orang jual macam tu. Okay. Sebab tu kita kena faham, dalam air kita sekarang ni, zaman dulu kan, kita tak ada tau pharmaceutical, mikroplastik, kita tak ada. Dulu masa zaman mak kita kan, nenek moyang kita, pernah tengok tak filter yang batu tu? Atas batu besar, bawah pasir. Boleh, dulu boleh pakai itu. Sebab dia tak ada ni, tak ada bahan-bahan yang ni, PFOA lah, PFOS ni tak ada. Dia just ada apa? Kotoran je lah. Tapi sekarang ni, kalau orang jerang air minum, selamat tak? Tak selamat. Sebab chemical dia tak hilang. Sebab tu hari ni saya nak tekankan dua ni. Dalam kita punya air kita ni dah ada pharmaceutical ni dan juga mikroplastik. Siapa yang first time dengar pharmaceutical dengan mikroplastik? First time dengar? Semua dah tahu kan? Okay. Kita tengok sikit lah, apa itu mikroplastik? Mikroplastik ni, nak senang faham macam ni je. Dekat luar sana banyak tak botol plastik? Banyak kan? Lepas tu kita punya pakaian sekarang ni bukan yang benang yang daripada apa? Daripada kapas tu tau, dia daripada sintetik. Lepas tu you all punya gigi punya tube dan sebagainya kan. Semua tu bila dia lama-lama terdedah dekat matahari, dia terlerai tau, tapi dia tak hilang. Dia kecil, jadilah mikroplastik yang dia punya saiz dia 5mm. Kecil je, 5mm. Itulah kat dalam kita punya air sekarang kan. Okay, apa fakta sikit lah. You tengok Malaysia, terbuka untuk Malaysia, nombor 1. Betul tak? Tahu tak ni apa?
Negara nombor 1 paling banyak makan mikroplastik. Nak tepuk ke? Tak saya. Kalau dari segi udara pula, yang nombor 9 kita hirup udara mikroplastik. Ini nantilah. Ini kita cerita pasal atmosphere sky therapy. Hari ni kita tekankan pasal air. Okey, kita tengok you tahu tak, sebulan orang Malaysia makan 15 sudu plastik terufah ni. Terufah kan? Betul? Nasi lemak kan? Aku melus kan? Lepas ni kita tak payah lah. Tak payah ada apa orang kata, minum air semua, kita just makan je 15 plastik ni. Dan itulah hakikat sekarang kan, bahaya yang makan plastik. Sampai kan dah terjumpa, saintis doktor dah jumpa dalam satu tempat yang paling suci dalam badan manusia, dalam rahim ini. Takut tak dengar macam ni? Sebab itulah bahaya makan plastik. Sebab tu sekarang budak-budak keluar kan macam-macam penyakit. Lahir-lahir dia macam-macam. Ini antara sebabnya. Kemudian kita tengok pula dari segi farmasetika kan. Okey, datang daripada mana? Daripada kilang, daripada pertumbuhan manusia, aquaculture, dan juga pembuangan ubat yang tak betul. Saya nak bagi contoh hari ni yang bawah ni kan. Pernah tengok tak produk ni? Siapa pernah makan? Suka? Risau. Jangan. Dia bahaya Jangan ambil banyak bahaya. Boleh kena tangkap. You orang makan ni letak dalam bekas ni kan? Betul tak? Bila you orang minum, ada lagi tak sisa kat bawah tu sikit? You orang buat apa? Basuh kan? You tahu tak sebenarnya tak boleh basuh? Tak boleh basuh kat sini, tak boleh. Dia ada cara pembuangan yang betul. Ya tak tadi saya tekan ni kan? Pembuangan ubat yang tak betul. Selama ni kita buang kat mana? Dengan jambat. Flash kan? Betul tak? Sebenarnya bahaya tau. Sebab apa? Sebab bila dia lepas itu dia pergi mana? Dia pergi longkang kita, masuk pada kita punya sungai, dia pergi dekat water treatment plant kita tadi. You all tahu tak? Kita punya water treatment plant dia tak boleh tapis tau ubat tadi tu. Dia tak boleh tapis. Lepas pergi ke sini, dia pergi ke mana? Lepas tu? Betul kamu minum. Wah, sedapnya air. Padahal patut lah kan? Sampai setengah tu ubat tu tadi kan? Sebenarnya ubat tadi tu dia dah mengalir. Ataupun kadang-kadang kita buang dekat luar kan, ataupun kita masuk dalam paket plastik lah. Kita buang kan? Kita buang lori yang kot, dia pergi ke pusat sampah. Plastik tu dah terlerai. Ubat tu dia kena hujan, bawa kepada sungai, masuk balik dalam kita punya rumah kita. Itu bahaya. Takut tak dengar macam ni? Takut tak? Siapa takut? Cuba saya. Okey. Ini antara risiko farmasetika lah yang bahaya. Kita tengok kerengsangan kulit mata, pening, loya, sakit kepala, risiko kardiovaskular. You pernah tak ada perasaan ataupun pernah experience simptom macam ni? Kadang-kadang makan dah okey lah, makan supplement jaga, tak makan lambat, tidur pun okey, tapi kita masih lagi rasa. Sebab mungkin air yang you minum, itu bahaya. So kita dengar sikit lah video daripada Kak Sarah ni. Tolong play video. Me and my husband and each other, and we were like so shocked that the baby can tiba-tiba hilang. I heard someone is here, we have a friend, and we hear from her the story, kenapa sekarang they change to this breed. So, what do you think, Sarah? Okay, hi, my name is Sarah. Memang I guna brand X kat rumah dah lama, bertahun-tahun. And then one day, ada school dengan Mr. Ali about the history dengan atmosphere sky. So, I dengar malam tu. Tapi benda yang memberi impact pada I, masa bila I dengar cerita customer dia, ada anak customer dia ada masalah, sakit perut, dia berpanjangan, macam-macam pergi tau, dia kata tak ada apa-apa kan. So, dia akan, yang anak I pun have the same problem. Actually have the same problem. Kita orang ingat dia macam buat sakit sebab tak nak sekolah. Dan dia always scold her because sikit-sikit perut. Kita ingat dia macam sebab tak makan sayur, sebab tak makan buah, sebab makan berapa-berapa. So, bila I dengar pasal air, and then suddenly datang macam, mungkin sebab air lah. So, immediately we actually purchase this drink and we change. After, kita nak tengok lah betul ke sebab air macam tak totally. And after we change that 1-2 weeks, kita dah macam tunggu juga. Hari ni dia tak ada kemudian sakit perut. And even I ask my maid, my doctor ada tak cakap sakit perut? Dan she said, no, tak ada pun sakit perut. And then, me and my husband kan dia cakap. Okay, dengar tak saya cakap apa? Selalu kan kadang-kadang anak-anak kecil ataupun kadang kita sendiri lah, mungkin ada yang dulu-dulu kan kita macam selalu macam bagi alasan. Kadang-kadang kita rasa bagi alasan lah. Tapi sebenarnya rupanya betul. Sebab air yang anak Kak Sarah minum tadi tu rupanya air yang apa?
air yang tak sihat. Tapi bila tukar pada isteri, alhamdulillah dah tak ada dah pun. Sebenarnya kita kena tengok balik. Okay. So kita kena faham lah, bila kita cakap pasal water treatment system, mesti berlaku dua proses ni, filtration dan juga disinfection. Maksudnya apa? Kita buang kotoran-kotoran dan kita membuat pembasmian kuman. Cuba you all fikir balik lah, you all punya water treatment dekat sistem, dekat rumah lah, yang tak pakai spring lagi yang brand C, brand L, tak pakai luar tadi lah. Ada tak berlaku disinfection? Ada tak? Rasa-rasa? Ada ke tak ada? Disinfection ni maksudnya sama ada dia pakai UV ke, klorin ke, dia buang kuman. Kebanyakan kat luar sana dia hanya fokus pada ni, RO, distillation, dia tak ada disinfection. Okay, itu punya bahaya lah. So apa yang ada kat luar sana? So kita tengok lah. Nombor satu, ada apa? RO. Ini sangat-sangat famous. Betul tak? Kat luar sana banyak. Sekarang kita tengok macam-macam company yang buat RO water sekarang ni. Dia punya power marketing tu sampai kita tak terfikir tau, adakah air kita minum tu berselamat? Kita fikir apa? Senang nak bayar, ada panas sejuk, lepas tu ada orang datang, betul tak? Duta reserve. Kita fikir pada marketing, tapi kita tak pernah fikir adakah air itu selamat untuk kita minum. Kita tengok antara kalau kita tengok RO lah, dia bazir banyak air tau. Contoh kat sini lah, kalau e-spring masuk 10 liter, kita keluar 10 liter, dapat minum 10 liter. Tapi kalau RO kat luar sana kan, masuk 10 liter, kita dapat 2 liter je. Percaya tak? Percaya? Siapa yang rasa macam, mana pergi lagi 8 liter tu? Cuba kat tanya, mana pergi lagi 8 liter? Pernah tengok tak, dalam you all punya rawat dekat rumah kan, ada satu pipe biru. Pernah tengok tak? Ke mana pipe tu pergi? Tinggi kan? Cuba you tadah. Ada satu ABO dia tadah 7 hari, 100 liter dibuang macam tu saja. Maksudnya apa? Jangan cakap kenapa, dia memang sistem dia macam tu. Sistem dia macam tu, dia memang akan guna banyak air. Kalau you tengok kat rumah, you check balik, check kalau ada satu pipe yang warna biru tu pergi ke sinki, kadang-kadang ada pergi beli air, ada pergi ke pipe bawah kita rumah kita tu, sebenarnya you sebenarnya banyak air yang you buang sebenarnya. Okay. Ni tolong play video. Dia ni tangki yang sebenarnya ada tiga pipe yang berbeza, satu panas, satu sejuk, satu lagi yang normal. Ni yang panas ni. Ni yang Panas. Nampak macam bersih kan? Nampak macam bersih kan? Kita tunggu sekejap. Ni yang panas je. Nampak dia punya dalam ni pun sama juga. Nampak lah, lumut dah. Apa tu? Apa tu? Nampak tak? Kalau korang tengok ni, balik ni korang masih lagi minum air brand C, brand dekat luar sana kan? Saya tak tahulah. Geli tak tengok macam tu? Geli. Saya dulu masa wife saya nak beli isteri ni dengan lama lah, saya tak bagi tau. Masa tu saya ada yang brand C tu kontrak lagi dalam 4 tahun lagi. So kalau nak terminate kena bayar lah, kena bayar penalty separuh daripada yang balance kan. Lepas tu dia kata dengan saya, dia pandai lah, dia tak suruh saya buka. Dia kata nak tengok lah dalamnya ada apa. Dia saja nak tengok. Saya pun buka. Bila saya buka, saya tengok macam tu, saya terus tutup. Saya cakap dia, yang tak apalah, kita pergi beli isteri. So mungkin kalau you all yang mungkin nak close susah kan, cuba suruh you punya customer ke, you punya family tu buka tangki tu. Sebenarnya tangki tu boleh buka je senang. Tengok dalam ni. Kalau kita fikirlah, orang yang datang servis rumah kita berapa bulan sekali? 2, 3, 4 bulan. 4 bulan kita turun. Kita ambil 2 bulan lah. 2 bulan, bayangkan kalau you ada bekas air kan, 2 bulan tak cuci, minum je. Tahu pula tapi selama ni minum okey je. Sebab tak nampak, betul tak? Dia tutup semua cantik kan, tak nampak. Tapi inilah hakikatnya. Okay. Satu lagi, bil elektrik memang sangat tinggi. TMB Musni cakap penapis air antara punca bil elektrik sangat tinggi. Okay. Contohnya apa lah? Okay. Kalau kat rumah kita bayangkan ada sereka, kita tak tutup sebulan, apa jadi? Melambung kan? Bila you all tutup, you all punya penapis air? Melambung. Berapa kali sebulan boleh lambung? Biasanya tak tutup lah. Sebab tu kita beli bil elektrik mahal. Jadi ujung nanti saya akan ada calculation sikit lah. Ataupun kita tengok air botol kan, adalah yang berangkut air botol kan,
Betul tak? Kalau kat luar, sebelum dia masuk kepada warehouse, pada pasaraya kan, dia kat luar ni dia berjemur. Kalau you orang kan, ada beli botol air mineral, letak dalam kereta, tertinggal waktu panas kan, lepas tu korang minum. Rasa beza tak? Kenapa Kenapa rasa beza? Air yang sama dalam botol tu, tapi terkena panas kat dalam kereta, kita minum rasa lain. Dia macam kelat sikit. Dari plastik. You orang minum air plastik. Itulah hakikat kalau kita beli dekat luar sajalah. Okey? Saya laju sikit lah. Yang ni air kali pun sama lah. Kalau kita tengok ada satu menu ni, dia siap cakap lagi kat sini, do not take medication, do not drink if you have kidney problem, experience any discomfort, do not use with baby formula or baby food. Sebenarnya dia dah tulis lah. Mungkin dia tak masalah. Ni saya rasa air akali. Saya tak, yang ni saya jarang sikit jumpa orang pakai air akali. Okay. So kenapa e-spring? Kenapa e-spring? Sebab kita senang je. Kita tengok yang pertama sekali, e-spring dia buat satu proses ni. Dia guna press activated carbon. Okay, kita tengok sikit lah dia punya filter ni kan. Okay, dia ada 3 tau. Satu filter ni dia ada lapisan pertama, lapisan kedua dengan lapisan ketiga. Okay, ni saya dah buka ni lah. Kalau you orang tengok kan, ni lapisan pertama ni. Ini lapisan pertama. Yang ni lapisan kedua dan ketiga dalam ni. Sebenarnya tak payah buka pun lah. Saya just nak tunjukkan dia punya ni lah. Dan yang lagi bagusnya apa tau? Cuba you baca. Lapisan kedua tu dia tapis apa? Lapisan ketiga? Selesai tak masalah kita? Selesai lah? Okay? Tapi tak apa, kita tengoklah. Lapisan pertama ni, you kena faham macam ni je. Dia tapis kotoran yang paling besar. Tak kisahlah kadang-kadang ada macam karat ke apa lah. Dia yang paling besar. Kemudian dia, yang kedua ni, dia tapis yang kecil sikit. Kotoran kecil. Contohnya macam ni lah, mikroplastik, asbestos, phytogen. Lapisan yang paling bawah, yang paling dalam sekali, dia apa ni? Kita tengok dia tapis lagi partikel yang sangat-sangat kecil. Tapi yang bagusnya apa tahu? Dia mengekalkan kalsium dan magnesium. Sebab tu kita kena faham, bila orang cakap e-spring ni ialah air mineral, bukan maksudnya e-spring ni tambah mineral tau. Dalam air kita tu kawan-kawan, semula jadinya dah ada mineral. Allah dah jadikan cantik kejadian air tu dah ada mineral. Cuma dalam RO, dalam apa-apa tu dia buang semua. E-spring ialah satu-satunya sistem rawatan air yang mengekalkan mineral ni tadi. Dia buang kotoran yang lain, tapi dia tinggalkan kalsium dan magnesium. Bahaya air RO tadi saya nak sebut lah. Bila lama-lama you minum, mineral tu ditarik tau. Air tu ditarik mineral dalam you punya badan. So lama-lama tu bahayalah. You punya badan tulang makin leput dan sebagainya. Okay? Boleh tak bagi satu tepukan untuk e-spring? Okay. Saya stop kat sini kejap. Ada tak apa soalan yang you nak tanya? Ada tak apa soalan? Ada? Tak ada? You okay ke? Macam lemah sikit je saya tengok. Boring tak saya present? Jawab pun? Tak. Yang depan je, yang belakang? Okay lagi tak? Mantap. Okay, saya teruskan lah. Tak lama dah, sikit lagi So untuk yang kedua ni lagi penting apa tau? E-spring dia buat proses yang kedua ni, pembasmian kuman. Dia pakai apa? Dia pakai UV. Senang je. Nak faham macam mana UV ni dia berfungsi, cuba kita fikir balik. Kalau kita punya tilam, kita punya bantal kan, dia ada macam bau hapak. Kita buat apa? Selain daripada tukar baru lah. Saya tukar baru. Kita jemur kat luar kan? Kenapa kita jemur kat luar? Sebab kita nak dedahkan cahaya matahari. Cahaya matahari tu dia bunuh kuman dekat kita punya bantal dan tilam kan? Sama juga dengan e-spring ni. Apa yang Amway buat, dia seolah-olah dia ambil cahaya matahari tu, dia letak dalam e-spring. So bila cahaya tadi tu dia terkena pada kuman, dia dia leraikan kepada pada dasar yang paling kecil, DNA dan RNA. Dia bunuh terus kuman tu. So maksudnya air yang kita minum tu dah tak ada kuman, tak ada kotoran, tak ada pharmaceutical, tak ada mikroplastik, kuman pun tak ada, jadi kita minum. Bagus tak e-spring? Okay, satu bagus untuk e-spring. Terima kasih. Okay. So antara yang bagus ni kenapa LED ni? Sebab ialah kita tahulah penjimatan
tenaga kan. 10 tahun sekali je kita tukar spring ni sorry, punya UV ni 10 tahun sekali. Kalau model lama ni setahun sekali tak salah saya. Dia tukar lah. Kalau yang UVC ni 10 tahun sekali, maksudnya dia lebih masalah. Dan juga dia ialah the future of water treatment system. Dan kalau you tak tahu lagi, teknologi UV ni digunakan juga dalam teknologi air Zam-Zam. Power tak spring? Power. Satu temukan lagi sekali untuk spring. Okay, tak apa. Jadi saya dah nak lihat dia ada apps dan sebagainya kan. Okay, satu soalan yang ramai cakap kat saya lah kalau bercakap pasal e-spring ni kan, nak servis tu susah, nak buat sendiri tak pandai. Betul tak? You selalu tak dapat soalan macam tu? Selalu kan? Okay, hari ni saya nak buat demo sikit. Boleh buka lampu tak? Okay, boleh tak you set masa. Saya nak tengok, betul tak 2 minit je saya tukar filter. Tak sampai. Okay ni untuk nak tahu lagi ni spray kita. Kita just buka je dia punya ni. Lepas tu ni dia removable. Dalam ni kita punya filter lah. So apa kita buat? Pusing je. Oh yang lama ni yang lama lepas tak tutup. Apa je? Ni yang baru dah. Sebenarnya memang dah siap satu ni. Tadi saya buka tu demo. Okay. Masuk. Okay. Masukkan balik kat sini. Dia dah ada ni boleh ikut je dia punya direction ni. Ya. 2 minit. 2 minit. Siap boleh pasang lagi yang lama semua kan. Tak sampai 3 saat. Mungkin saya dah biasa buat lah. Mungkin kalau you first time buat sebenarnya tak sampai pun. Kegigian, pusing apa semua kan. Alah 2 minit, 5 minit lah kita ambil maksimum. Senang tak? Sangat senang. So kenapa kita nak perlu bayar orang datang rumah kita servis? Buat lap-lap tu lah. Dia pandang-pandang macam tak lap pun sebenarnya. Dalam masih kotor lagi. Betul tak? Baik kita buat sendiri. Yang ni buat apa? Recycle je. Bagi kat kamera. Bagi kat kamera dekat belakang ada macam kotak dia kan. Recycle. Pakai je lepas. Boleh guna setahun ataupun diberi-beri. Senang tak? Senang kan? Okay, saya turunkan sikit lah. Inilah pengiktirafan antara bangsa dan sebagainya. Tak apa, ini saya tak fikirkan sangat. Ada sikit testimoni lah dekat sini Kita tengok yang belah kiri dulu. Ni anak Nisha. Siapa yang biasa dengan Nisha? Nama Nisha? Biasa kan? Yang anak Saudi semua. Ni lah ni anak dia. Nama dia Ali. Waktu dia kecil tengok eczema yang sangat teruk. Pakai steroid dan sebagainya. Ada tak kita kenalan anak kita mungkin saudara mara kita yang macam ni? Ada kan? Sebenarnya apa tahu? Dia kena tukar e-spray. Settle, ni dah besar. Dah besar, hilang lah tak ada eczema. Sebab apa? Sebab tadi lah dia minum yang ada pharmaceutical lah macam-macam semua kan. Okey, yang belakang ni pun sama. Kalau kita baca kat sini, hasil minum e-spray 2 minggu dan umur dia 6 tahun. Sebelum ni memang kesian. Gatal, garuk berdarah dan sebagainya. Lepas dia minum, alhamdulillah, selesai. Syakira. Patutlah macam familiar. Anak buah Syakira kan. Boleh panggil untuk testimoni sekejap Syakira? Boleh? Satu pegang untuk Syakira. Cuba cerita sikit lah. Sebab ni orang tak baca banyak kan. Cuba cerita sikit. Okay, so anak buah saya ni umur 6 tahun. Dia eczema daripada baby, dia lahir. And parent dia memang tahu tak nak minum air tangki. So dia orang memang daripada kecil menggunakan air spritzer. Air spritzer memang betul-betul jenis spritzer lah Di masa first time saya tahu, saya dengar share doktor pasal e-spring boleh baik untuk eczema kan. Saya share dengan dia, tak percaya. Sebab dia kata dia dah spend more than 20,000 pergi pakar, pergi apa semua kan. Pakai steroid pun tak baik. Dia kata takkan dah minum air je boleh baik kan, sebab spritzer pun mahal juga kan. By right mestilah minum spritzer pun dah baik lah kalau air tu boleh baik. Jadi saya kata tak apalah, saya kata saya tahan air dah botol. You try je, katakan try je. Saya bagi air dulu, bagi anak you minum cakap. So dia ambil lah air tu, dia try for 1 week. This is after 1 week sebenarnya hasil bawah ni. For 1 week, anak dia minum air tu tanpa campur apa-apa air lain lah. Saya kata stop dulu spritzer, stop dulu steam, dia punya cream steroid tu stop dulu. Just minum air ni je. So lepas 1 week tu dia datang rumah saya, dia tunjuk anak dia memang satu badan dia pegang kaki sebenarnya, kat tangan dia semua berdarah. Soalnya tangan, bawah ketiak, semua sebab anak dia setiap malam bergaduh.
kan bila kena garu kan, tak boleh tahan, and dia akan berdarah-darah dan kesian saya kena balut kalau bangun tidur. Jadi ni after 1 week, satu badan saya check memang clear. Dan Alhamdulillah sekarang dah 3 bulan, dia orang terus beli spring lah lepas tu kan. Sekarang 3 bulan tak repeat lagi dah, malam-malam pun tidur tak ada garu-garu dah. Alhamdulillah. Okey, satu bukan untuk Syakira. Okey, lupa lah, okey, baru teringat. Syakira pada bulan 7 itu Syakira close berapa isteri? 8 biji. 8 biji. Hebat tak? You all masih tak teruja ni, nak dengar tak tips daripada Syakira? Boleh tak Syakira cerita sikit macam ni pun? Okay. So 8 spring ni sebenarnya within group lah, our group lah okay, perkara pertama yang kalau katakan saya nak berjumpa dengan orang kan di spring ni, perkara pertama adalah saya pastikan bila kita pergi jumpa tu ada decision maker. That's number 1 lah. This is what saya share dengan my team lah selalunya kan. And yang kedua adalah kita pastikan, kita utamakan yang ada sakit lah, kita tahu lah kan, yang ada few things yang kita dah banyak dengan testimoni. Contohnya macam eczema, yang ada kulit sensitif, yang ada gatal-gatal, yang ada banyak masalah lah, masalah gastrik ke apa kan, yang kita dah mendengar daripada sharing doktor kan. So kita utamakan grup-grup macam itu. Jadi apa saya beritahu grup saya, kalau you kenal sesiapa yang ada kategori macam gini, kita arrange untuk jumpa kan, jumpa personal lagi senang lah sebenarnya. Dan bila kita jumpa tu, kita explain lah dengan syarat masa nak pergi, decision makernya siapa kan. Kalau katakan husband decision maker, kena ada dua-dua sekali lah. Kadang-kadang husband jangan bayar, tapi wife jangan decide tukar ke tak kan. So kita ada dua-dua kan. Kalau tak ada, kita arrange other time lah. So usually kami akan ikut masa kita punya kawan tu lah kan, bila dia baru kita pergi. Okay, yang ketiga, bila kita start, selalunya saya tak start present, saya start tanya soalan dulu. So kita nak fahamkan apa dia punya main pemahaman lah kan. Kadang-kadang bila ada few of my team yang dia kumpul ramai-ramai kan, kumpul kawan-kawan sekali, jarang sekali kita cerita lah. Kita akan tanya dulu lah, maksudnya kita tanya macam, okay, you pakai air apa number 1? Kita nak tahu dulu apa yang dia pakai kan. Lepas tu kita tanya, okay, kenapa you pilih air tu? Contoh kalau kata si brand ke apa kan, dia kenapa dia pilih. Ada orang yang saya dengar surprising ni kan, ada orang yang dia kata dia minum RO water sebab dia belajar RO tu lagi better, sebab dah kosong. Bila kosong tu lagi senang nak absorb makanan apa, dia banyak macam tu. So ada orang dia faham mana lain. Bila kita faham tu, okay, kita faham, oh masalah macam gini. Kita faham apa dalam fikiran dia menyebabkan dia guna air sekarang. Memang kita tahu nak masuk ke angle mana lah. Sebab di spring ni ada banyak point kan, kita sempat nak habiskan semua. Dan yang keempat, selalunya saya akan buat comparison jugalah. Tadi macam yang Haidin share tadi, usually I dah prepare the slide kan? Kita dah prepare kat slide kat phone atau kat komputer kan. Bila kita datang tu, dah ada ruang kita akan masuk dah. Tapi semua video pun saya standby dalam phone. Video-video tadi kan, so video yang tangki, video yang kita tahu main problem kan, yang microplastic. Sebab most people tak tahu microplastic punya isu. Dia tak ramai yang tahu kan. So microplastic, tangki, all this video yang people share about case study, semua saya prepare. Tapi kita jumpa tu, kita tahu nak tunjuk apa based on apa dia punya concern dia share lah. And mostly lah yang saya nampak beza bila kita explain tu, bila you boleh jawab soalan customer. Maksudnya dia kena standby database tu lah. So kalau orang tanya contohnya kan, apa beza Kangen, you tahu nak jawab kan. Apa beza I minum air masak air je. Dia kan kalau air masak air je, ada orang yang dia masak air je. Ada kan dia tak nak pakai water filter sebab dia tahu filter tak bagus. Apa beza dia? Kita tahu nak jawab. Maksudnya so you kena standby jawapan macam itulah. And one of the fact yang paling banyak orang macam buka mata lah kalau saya share, kita kata macam kan hari tu kita belajar pasal Malaysia Airlines kan. Malaysia Airlines kalau dia nak ambil food masuk ke kapal terbang tu, satu syarat dia adalah pembekal makanan tu kena masak menggunakan spring kan. Itu antara benda yang even kalau saya share ke orang pakar-pakar besar pun dia buka mata lah kan, sebab itu something yang big lah. So kita kena tahu fact-fact besar macam itu sebenarnya, dia akan membantu. Okay, satu pertanyaan saya kira. Okay, alright. Okay, saya teruskan sikit lah. Ini untuk you all lah, Ni semua saya nak closing you all ni, boleh tak? Dia tak pakai spring lagi ni. Rasa mahal tak pakai spring? Saya ada satu soalan untuk you all lah. Berapa nilai ataupun harga kesihatan anda dan keluarga anda? Cuba bagi satu nilai kat saya. Tak ternilai? Tak ternilai? Ya ke tak ternilai? Aku cakap spring mahal? Kan? Ni
saya ada buat sikit. Ni apa? Dari segi bil elektrik tadi lah. Kalau you tengok bulan dia pakai brand lain RM300, dia tukar pada isteri RM200. Oh, sorry. Lagi RM200. Berapa perbezaan tu? RM100 lah. Okey, tak apa. Kita tengok. Saya ada buat sikit calculation lah. Memang dasar engineer lah. Saya memang suka buat table-table macam ni kan. Kita tengok, kalau kita pakai e-spring 7 tahun berbanding dengan brand C. Okey, contoh kita tengok. Kalau e-spring bulanan kita bayar, kalau kita ambil kredit kad 12 bulan, RM390 sebulan sahaja. Untuk setahun tau, betul habis dah. Ada bayar lagi dah. Kita akan bayar RM4,690. Okey. Kalau brand C, ada tak yang bayar RM90? Ada kan? Ada 120, ada 70. Saya ambil average lah RM90. You kali 12 bulan, kali 7 tahun, berapa dah? RM7,560 kan? Okey, kalau tengok tu memanglah mahal kat situ kan. Tapi e-spring dia ada filter. Setiap tahun tukar RM595. Kita kena buat 6 tahun dah sebab tahun pertama tu dah include dah. Okey, RM3,570. Pergi pula pada bil elektrik. Dekat sini ramai orang tak tekankan bil elektrik ni. Orang selalu compare bulanan dengan filter je. Memanglah, memang akan nampak e-spring mahal lah. Tapi kalau you tengok bil elektrik, tadi saya kata 100 kan, tapi saya kata 50 je lah. Mungkin tadi dalam rumah kawan kita ni, tak tahulah, mungkin ada air ke apa yang kita ambil separuh lah RM20. Kali 12 bulan, 7 tahun dah pergi RM4,200. E-spring baru RM5 setahun. Kalau dengar macam kelakar kan? RM5 setahun. Setahun je sebab dia pakai LED. Sangat-sangat jimat. Kali dengan 7 tahun, baru RM35 setahun. So total berapa? Kalau e-spring RM8,285. Brand C kat luar sana RM11,000. Tapi tak habis lagi. Tahun ke-8 hijau kontrak kan? Tambah lagi RM12,000. Kalau e-spring filter je 10 tahun kau nak RM1. Nampak tak? So sebenarnya mahal ke murah e-spring? Sangat-sangat murah. Okey, ataupun ni mungkin terlalu teknikal lah. Saya bagi option lain lagi. Nak close ni saya ada banyak cara. Okey. Filter ni kalau kita ambil RM590 kali bahagi dengan 5,000 liter, baru 12 sen seliter. Ni masuk tahun kedua lah. 12 sen seliter kawan-kawan. 12 sen seliter. Okey. You all minum ni berapa ringgit? Berapa? Secawan lah, secawan. Jangan cerita seliter lah. Secawan berapa ringgit? RM2.5 lah. Kalau 1 liter? Alah, dia tarik boleh minum, nak bayar e-spring cakap makan. Sebenarnya sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Percaya saya kata. Okey. Satu lagi. Tadi closing. Satu lagi saya bagi. Kita kan semua ABO kat sini. Betul tak? Kalau you pergi 18%, you boleh guna e-spring free tau. Siapa yang kat sini yang pakai e-spring free? Yang dah dapat bonus RM4,000, RM10,000, free dah. Kan tadi kita tengok brand C tadi, nampak murah kan? Tapi e-spring ni free. Ni you nak mana? Ada e-spring. So, saya ni keluarga anda tukar kepada e-spring hari ini. Itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih.